Oke, assalamualaikum, selamat pagi. Kita sekarang ini berada di Taman Rekreasi Grandview. Bulan belum masih ada. Jadi kita teruskan aktiviti pagi kita pagi ini untuk brisk walk. Selepas subuh itu tadi kita terus ke sini. Niat asal itu tidak pergi ke sini, tapi oleh karena kita dah naik motor pergi masjid tadi, ya sekali lah. Okay. Untuk pagi ini belum ada orang lagi, belum ada nampak kelibat nih orang-orang yang selalunya ada di sini. Tapi kawasan ni selalunya apik-apik lah, apik-apik sawah-sawah yang selalu di sini. Padang depan ni dia orang buat apa tu sanaman tu. Dia selalu buat sanaman di sini. Jadi hari ini belum ada lagi. Tuh, bulan tu masih ada. Kita buat brisk walk lebih kurang dalam 30 minit ataupun 45 minit. Lepas tu baru kita ke pasar untuk tengok ikan ke apa yang patut. Tak tahu berapa, saya belum tu tak pernah sukat lagi jarak taman ni. Jadi lebih kurang dalam, kalau pusingan ni dalam 1000 langkah lah untuk daripada pintu depan tu tadi sampai berpusing balik masuk di pintu depan yang sama juga, lebih kurang dalam 1000 langkah, lebih sikit lah. Sini dia ada mengajak bukit, jalan rata dan menuruni bukit. Itu yang bagusnya di sini. Jadi kalau orang yang jenis apa kata orang senang berpeluh tu, memang ini tempat memang cepat berpeluh di sini. Oke, kita sudah anak muda, budak-budak lagi sudah rajin senaman pagi. Mungkin apa kata orang umum, mungkin dalam sekolah tingkatan. Ada suara ayam hutan ni. Ni ada bukit pula. Kalau songsang balik ke jalan ni, dia akan naik bukit. Tapi oleh kerana kita menurun bukit, ikut jalan yang ramai orang ikut, jadi dia akan menuruni bukit. Okey, dia sudah ada jalan rata pula ini. Banyak pula pokok ayam hutan di kawasan ni. Kita tak buat jogging, kita tidak berlari, kita hanya berjalan kaki ya. Berjalan perlahan, sedikit laju, begitu saja. Kita memang buat brisk walk, kita tak jogging. Dia berbelit-belit di dalam taman ni, dia untuk memanjangkan jarak perjalanan pengguna jalan di sini. Dia dalam kawasan taman ni dia berbelit-belit dia punya jalan supaya jarak panjang perjalanan tu panjang lah gitu. Tu jalan yang tadi dia boleh turun ke bawah ni untuk pusing balik. Atas tu pun yang kita ikut tadi tu, itu paling atas. Dia ada 2 lapis jalan lah untuk memanjangkan jarak perjalanan pengguna ni.
Ya kalau petang pun ramai juga di sini kalau petang. Pagi ini biasanya yang datang sini anak muda kurang, tapi biasanya apek dan asau lah, dan sedikit orang-orang Melayu lah. Biasanya Chinese people dia macam okey, dia orang suka jaga kesihatan lah, suka berjalan kaki pagi-pagi. Okey, kita akan naik lagi bukit yang panjang itu, baru kita akan pusing ke kiri. Di situ tempat letak kereta lah, tapi tak banyak lah, tak banyak. Parking kereta tu tak banyak di situ. Hanya boleh dalam 10 kereta je lah. Okey, ini dah kawasan parking, dia tak banyak. Jadi siapa yang datang awal dapat parking. Kalau yang lambat memang tiada parking lah. Ada yang ramai parking di atas jalan raya tu, bahu-bahu jalan tu. Dia tak banyak dia punya parking. Kalau naik motosikal okey, memang banyak parking. Okey, kita sudah menghampiri pintu pagar masuk tu tadi. Dan sekarang ni menunjukkan pukul 6 pagi, lebih kurang 1200 langkah sudah daripada pintu tu tadi sampai ke sini. Jadi bermakna dekat tempat kita parking tu, kita boleh dapat dalam 1000 lebih langkah lah. Okey, kita sampai sudah di pintu masuk ni. Okey, kita tengok 1000 berapa jumlah langkah yang dapat. Sampai di sini kita boleh dapat 1415 langkah. Okey, sampailah di pintu masuk ni. Okey, terima kasih akan menonton video ni. Inilah aktiviti yang bermanfaat untuk badan kita. Jadi kita tak perlu memaksa diri untuk bagi orang-orang seperti saya lah yang ada masalah kesihatan, memang jangan paksa badan untuk inilah, untuk memaksa badan untuk berlari ke apa. Cukup dengan berjalan kaki begini boleh dapat 1500 langkah, dan kita boleh buat 5 round ke. Okay, sudah cukup untuk mendapatkan 30 minit ke 40 minit begitu perjalanan. Itu pun dah cukup memadai. Okey, terima kasih kerana sudi menonton video kita. Sampai jumpa lagi di lain-lain video. Assalamualaikum.